Duit yang anda simpan dalam ASB dari tahun 2020 hingga 2025 telah mendapat keuntungan secara purata 4.97% selama 5 tahun. Bermakna jika ada simpanan RM200,000 dalam ASB, selepas 5 tahun, simpanan anda akan bertambah dari RM200,000 kepada sekitar RM255,000. Katakan anda tukar RM200,000 ke dalam bentuk emas pada tahun 2020. Dengan harga emas sekitar RM220 per gram, anda akan dapat sekitar 909 gram emas. Hari ini, jika anda menjual kesemua 909 gram emas dengan harga jualan RM423 per gram selepas tolakan spread 9%, anda akan dapat sekitar RM385,000. Bermakna dalam masa 5 tahun simpanan dalam bentuk emas, ia telah memberikan keuntungan secara purata sekitar 18% setahun. Perbezaan nilai simpanan ASB dan emas dalam masa 5 tahun adalah sekitar RM130,000. Ini bermakna siapa yang kekalkan simpanan RM200,000 dalam ASB selama 5 tahun telah hilang kuasa beli sebanyak RM130,000. Di sini anda boleh lihat, walaupun harga emas ada naik dan turun setiap hari dan ada tolakan spread semasa menjual emas, emas memberikan keuntungan yang lebih berbanding simpanan dalam bentuk wang fiat untuk jangka masa panjang. 5 tahun akan datang, anda boleh lihat kiraan keuntungan yang sama dalam bentuk emas. Untuk simpanan yang anda tidak akan guna dalam masa lebih dari 2 tahun, ia amat sesuai untuk disimpan dalam bentuk emas fizikal untuk bekukan nilai simpanan anda dari jatuh. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.